Hey yo, what's up guys? Assalamualaikum semua. Ini video malam sebelum raya, geng. Betul-betul malam sebelum raya. Saya baru balik dari kampung, dari jumpa mak saya. Saya lupa nak cucuk mic, geng. So saya just cerita situasi je lah kan, melalui macam gini. Ini sementara motor nak diparking. Sebelum motor diparking selama seminggu, memang seminggu naik kereta, menghadap jam macam gini. Cuba geng bayangkan. Memang jam gila Taiping ni. Semua memang flat, bukan jarang lah nak jumpa flat A tu. Yang lain banyakkan flat W, flat P. Sebab apa orang luar bawa datang balik kampung, bawa balik sekali jam. Orang bawa balik sekali jam, geng. Dia kalau nak balik kampung sudahlah, janganlah bawa balik jam KL tu datang ke sini kan. Memang jam gila, geng. So saya ingat ni yang saya ingat memang saya nak pergi, asal saya nak balik je. Lepas tu saya teringat saya nak pergi beli baju raya kat bini saya. Dia cakap dia tak ada baju raya kali yang sama kan. Sebab saya dah ada baju raya. Saya bapak tiri saya belanja masa dia nak menikah itu, baju colour biru kan. Lepas tu mak saya pun beli baju anak saya colour biru. So dia tak ada baju colour biru tu. So dia cakap nak satu. Saya pun patah balik, bawa lah dia pergi beli. Pergi dekat Bazar Raya. Orang panggil kat Taiping ni Bazar Raya lah. Okay lah, geng layan je. Saya malas nak cakap panjang-panjang. So saya akan buat video original voice semua kat sini. Saya tak banyak sembang. Sebab apa, saya masa ni saya sembang dengan bini saya. Saya lupa cucuk mic. Saya ingat dalam helmet saya tu ada mic. Patut rasa ringan je, tak rasa apa. Rupanya mic tak ada dekat lah helmet tu. Okay lah, geng, layan lah. Saya nak pergi bank kejap. So, saya dah pergi bank, dah cucuk duit semua. Duit raya, duit beli baju, beli apa semua. Nanti kan penuh bank ni. So, lebih baik better cucuk awal lah kan, sebelum terlambat. Tak jam pula sini. Saya teringin lah nak bawa motor yang CC atas-atas daripada 250 kan. Tapi itulah, saya masih lesen B2 lah, belum B full. Nantilah tengok. Dah ada sedikit kemajuan dengan channel ni, vlog motor ni. Saya ingat saya akan buat tu lah, lesen B full. Lepas tu kita pergilah cari-cari sponsor ke mana-mana yang boleh review motor yang apa yang anda nak tahu kan. Cantik juga kamera ni malam-malam macam gini kan. Kamera ni memang cantik, tapi dia punya point of view tu saya masih tak puas hati. Tapi tak apa, asalkan dia cantik. Ini adalah kawasan Taiping. Ni adalah mall, Taiping Mall. Dekat kawasan Taiping Mall. Honda automatik, anda akan tahulah bila tengok channel saya ni. Anda datang Taiping, anda dah tak risau lah. Aku rasa macam aku ingat lah jalan ni. Semuanya dari tengok channel Motovlog je, geng. Kita dah tengok semuanya plate P, plate V, plate yang lain daripada A. Kalau kat sini selalunya A. So jalannya memang jam sikit. Bazar Raya dia dekat sini je. So jomlah, saya pun nak pergi cari baju wife saya ni. Dia nak colour biru katanya, nak sama semua kan. Memanglah nama pun raya kan, mestilah nak sama semua. Takkan saya colour biru, dia colour hijau kan. Nampak pelik pula. Okeylah, kita cari parking kejap. Lepas tu ni just video nak buat kenangan je lah kan. Lepas tu anda pun boleh lah layan-layan. Video memang sangat ramai. Ini malam sebelum raya. Esoknya raya. Inilah dia suasananya. Saya dah order box. Lepas ni dalam kejap lagi saya akan pasang box tu. Dan saya akan edit sikit, buat review, buat apa semua. So saya akan post lah.
Saya hanya beli besi je. Okeylah, saya nak pergi beli baju kejap. Akhirnya dapat juga baju dia. Seronok ada. So seperti anda tengok, saya bercakap jalan memang jam geng. Ini jam gila-gila punya ni. Plate W, plate P. Nak balik-balik je lah kampung. Janganlah bawa balik jam tu sekali. Ini dia bawa dah lah, bawa baju kan. Packing-packing baju. Selalu orang balik kampung bawa baju, bawa makanan sikit lah kan, bawa keluarga. Lepas tu bawa sekali jam. Hadap je lah. Asyik lah saya beli motor ni. Kalau saya beli Ninja ke ataupun cutting sport fairing kan, saya rasa terbakar dah motor saya. Motor tak terbakar, telur tu terbakar. Ini pun dah panas lah ni. Aduh, tak apalah. Yang saya ingat-ingat inilah, memang ikutkan nak balik sini dalam 5 minit je nak sampai rumah saya. Tapi disebabkan jam ni boleh jadi sampai setengah jam geng. Tapi itulah suasana di malam raya. Kadang-kadang seronok macam ni kan. Kereta banyak, selalu kosong kan. Nak balik lah dekatnya lah rasa. Macam ni kita rasa macam jauhnya. Lepas tu bila dah hadap tu rasa seronok pula. Dia macam meriah, rasa meriah. Meriah yang tak disangka-sangka. So saya dalam misi mencari subscriber. Masa video ni saya upload, subscriber saya dalam 300, baru 356 subscriber. 359. Saya nakkan lagi. So bila dah update, bila dah lebih sikit dalam 1000 ke 500 ke, hon apa tu. Sebelum ni tak perasan, baru perasan. Saya dah dapat berapa baru lelaki macam gempak sikit channel saya ni. Channel saya ni pun banyak kena upgrade ni kan. Macam kamera. Tengoklah, saya tengok ada je kedai yang boleh tukar dia punya lensa kan. Lensa dari 154 point of view ni, dia jadikan 180. So luas lah sikit kan. Macam kamera lama dulu. Kamera lama tu masih ada geng. Saya nak jual dalam 300 ke. Kalau pandai ayat boleh lah 200.5 ke. Tapi kalau boleh saya nak dalam 300 lah kan. Sebab kamera tu baru je. Saya baru sangat beli. Saya beli, saya buat channel saya. Memang kamera tu kamera first channel motovlog saya kot. Dengan tak ada shaking, tak ada apa. Ni saya tunjuk video. Memang point of view dia memang clear lah untuk buat dashcam kan. Sekejap tengok video ni. Sikit-sikit cukup lah kan. Setakat nak payung je. Nampak memang clear kan. Boleh nampak meter, boleh nampak depan dengan jelas. Depan dia boleh nampak macam ni. Kalau saya nak macam kamera ni, saya nak set macam ni, dia nampak meter setengah je nampak. Kalau yang tu dia boleh nampak meter full dengan depan dengan jelas. Tapi kekurangan dia ada dua. Yang kedua tu tak berapa jadi kekurangan sangat lah. Kalau setakat nak buat pergi kerja, balik kerja, nak pergi jauh sikit dalam 100 km je tu kan, 200 km tu tak ada masalah lah. Yang pertama ni, kalau nak buat channel vlog memang akan bermasalah sikit lah. Sebab apa, dia tak ada mic. So anda kena cocok mic daripada mungkin rekod dua benda, kamera dengan phone untuk rekod suara. Lepas tu masuk CapCut, gabungkan lah kan. Kalau yang tu je lah, yang nombor satu dia problem sikit lah sebab dia tak ada mic. Yang kedua dia punya bateri geng. Bateri dia boleh rekod dalam sejam setengah je. Dia tak boleh tukar. So kalau habis kena cas. Macam kamera saya yang sekarang ni, dia ada external battery. Susah nak sebut Maklum lagi yang lidah orang Melayu. Belum jadi lidah orang putih. Dia boleh masukkan bateri yang lain lah. Maksud dia bateri habis, dia boleh buka, dia boleh tukar bateri. Saya ada dalam 2 bateri. So saya nak rekod jauh-jauh tu senang lah kan.
Sebab saya jadikan ini untuk dashcam saya juga. So saya masuk ke jalan belakang tadi, dapatlah bebas daripada jalan jam sikit. Kalau saya ikut terus jalan depan tadi, alamat dia bukan lagi dekat, tapi lagi jauh. Ni kawasan KTM, geng. Okey lah, saya ingat pun video saya dalam 5 minit lagi habis kot. So saya akan buat original video, original sound video ni. Kalau siapa yang nak beli kamera tu, nak harga murah, saya baru pakai dalam 2-3 bulan macam gitu je. Kondisi masih okey. Nanti saya akan buat video yang kamera itu. Saya akan buat satu video khas untuk promote kamera tu lah. Saya pun nak tolak lah, geng, nak cari sen sikit. Maklumlah, lepas ni saya dah tak bekerja dekat tempat kerja lama saya nak cari kerja baru. So saya agak memerlukan dana. Okey lah, geng, anda layanlah video yang saya nak on the way balik ni. Tekanlah tombol like and tekanlah tombol subscribe. Jangan risau, geng, kalau anda tak tekan loceng tu, selagi anda tak tekan loceng, subscribe tu dia takkan mengacau anda punya handphone lah ataupun ni. Tapi kalau anda betul-betul suka dengan video saya, memang nak sangat-sangat update terbaru dari video motor channel Motovlog ni, anda tekan betul loceng, geng. Okey, assalamualaikum, bye bye.